Seperti biasa, Rembayung adalah sebuah restoran yang sangat terkenal di Malaysia. Ada orang booking asyik tak dapat je. Tapi ada orang sampai 3 kali dapat booking makan di Rembayung. Betapa hebatnya pengaruh Khairul Aming sampai orang ramai sanggup datang dari jauh semata-mata nak jadi pelanggan Rembayung. Mereka tak kisah pasal harga, asalkan dapat makan di Rembayung. Selain itu, kebanyakan pengunjung Rembayung berpakaian sopan. Tanpa buang masa, jom saksikan gelagat Khairul Aming di Rembayung. Oh ya Allah, tulisan dia orang. Dah beli ke ni? Ya Allah, staff aku punya tulisan teruk betul lah nak baca ni. Halo abang. Salam ke dulu. Mak boleh naik tangga tak? Boleh. Boleh? Alright. Aku rasa kali keberapa dah dia datang. Hari tu baju merah, ni baju biru pula ni. Ni kali keempat dah datang. Kali ketiga. Dia elok-elok tengok depan. Ya Allah, accident nanti risau aku. Cikgu walaupun dah biasa makan kuih kat bilik guru, hari ni kuih lain, ni kuih Rembayung. G5 kita hantar ke table Okay, enjoy. Mana kertas kuih tadi mana? Okay, G5 7 kuih. So kuih, okay, silakan jamu selera So hari ni kita akan start buka take away. Nanti minta customer boleh fill up form ni kalau nak lah. Enjoy makan kenyang-kenyang. Selamat datang ke Rembayung. Sedondon semua. Aku makin lama makin tak faham dah tulisan staff aku ni. Ni apa ni? Nurdiana ni Ahmad Saldan Sakeldan Ya Allah, tulisan budak-budak ni. 11.30 tak ready lagi tapi boleh tunggu dalam dulu. Kesian kat adik panas ni. Saya jaga kuih pula hari ni. Tukar tadi duduk kat luar. Yang ni akok Tapi akok kita ni dia dah sejuk tak apa okay. Kuih hari tu ada orang komplain kering. Jadi sekarang ni kita keluarkan sikit-sikit supaya semua kuih fresh untuk customer kita lah. Adik kat mana tu? Kat Gua Musang. Kat Gua Musang. Lambai kat kamera. Lambai. Adik nanti datang Rembayung ke? Bukan ke hari tu dapat meja ni juga ke? Lain meja sana. Oh, laut dah sampai dah. Ni mesti dia beli kuih sebab nak ambil gambar sekali OTD semua ni. Okay, enjoy makan kenyang-kenyang Okay. Kalau kat Sabah dia panggil apa? Kuih lenggang. Oh, kita orang panggil ketayap. Oh, I see. Lenggang kangkung. Kuih dah sampai. Okay, semua daripada Sabah ke? Okay, kita naik check customer kat level atas pula. Jom. Anniversary hari ni ke? Tahniah. Kebetulan dapat tarikh hari ni. Oh, berjauh ni. Orang JB jauh datang ni. Makanan okey ke? Sedap. Approve. Kalau tak sedap bagi tahu uncle. Aku bagi tahu chef nanti. Semua makanan dapat dah? Okay, nice. So sekarang customer tengah masuk lagi untuk slot pukul 12 pula. Jom. Aik, beratur lagi sekali. Dia tu kali keempat hari ni saja. Dahsyat. Ni rombongan kereta api Sarung ni. Awal dia sambut kereta api Sarung ni. Kuih akok. Kelantan kau? Terengganu mana? Oh, Kemama. Dekat dengan Haipeng apa semua ke? Cukai, orang Cukai. Tapi akok ni sejuk dah lah, tak apa Dah key in belum? Boleh bawa ke 3? Kau jangan nak bergaya sangat, lepas tu jatuh tengah jalan nanti. So siapa nak order kuih nanti boleh order. Hari tu customer ada bagi feedback yang kuih kita kering, so kita buat improvement. Kita keluar kuih sikit-sikit sekarang ni. So korang nampak macam tak banyak, tapi jangan risau, yang penting kuih semuanya fresh. Okay, enjoy.